Pertama sekali saya akan memberikan sedikit penjelasan berhubung dengan pindaan syarat lulus kursus dalam program akademik Diploma dan Sarjana Muda pindaan 2021 bilangan 1. Jadi tujuan kita mengadakan sesi taklimat ini adalah untuk menyampaikan dan libat urus bersama warga akademik mengenai pindaan dalam buku program akademik program Diploma dan Sarjana Muda pindaan 2021 mengenai syarat lulus kursus. Jadi bila kita lihat tujuan di sini, perkara ini adalah terhad kepada diploma dan sarjana muda sahaja. Jadi untuk kita di Negeri Sembilan, pra-diploma tidak terlibat dengan perubahan ini. Jadi kita pergi ke sedikit latar belakang. Mengikut ketetapan yang sedia ada masa sekarang ni, pelajar layak untuk berstatus lulus dalam kursus apabila dia ada 3 pecahan di sini. Yang pertamanya telah mencapai kehadiran sekurang-kurangnya 80% daripada jumlah jam temu kursus. Yang kedua, hadir peperiksaan akhir pada kursus yang mempunyai peperiksaan akhir dan juga telah mencapai 50% secara keseluruhan bagi penilaian berterusan dan peperiksaan akhir sesuatu kursus. Yang 3 poin ini boleh kita jumpa dalam peraturan akademik yang sedia ada lah. Dan terma-terma dan rujukan ini boleh kita refer seperti dalam paparan. Sama saja, ini ada juga dalam keliling. Jadi saya teruskan. Jadi bagi keperluan program standard, setakat program standard yang kita sedia ada sekarang ini, hampir kesemuanya menyatakan 2 perkara ini. Yang pertamanya, pelajar dikehendaki lulus kedua-dua penilaian berterusan dan penilaian akhir bagi semua kursus atau sebahagian kursus utama bagi sesuatu program. Yang kedua, universiti boleh mentarifkan masuk lulus. Namun, lulus seharusnya bermakna bahawa pemeriksa telah berpuas hati bahawa calon telah mencapai semua hasil pembelajaran bagi kursus tersebut, iaitu pindaan tahap peratus lulus continuous assessment dan final assessment. Setelah mengambil kira analisa kajian data semasa, isu cabaran pindaan tahap peratus lulus dan kadar lulus kursus telah diselaraskan seperti di jadual yang dipaparkan, iaitu sebelum ini penilaian berterusan, sebelum ini tiada ketetapan, dia telah dipinda kepada 50%. Penilaian dan peperiksaan akhir sebelum ini tiada ketetapan, namun pindaan telah diubah daripada kosong kepada 20%. Yang ini kita akan lihat dengan lebih terperinci pada contoh-contoh yang akan saya berikan sebentar lagi. Dan sekiranya pelajar tidak melepasi tahap peratus lulus minimum yang telah ditetapkan, pengiraan GPA dan CGPA bagi pelajar yang gagal sama ada FA ataupun CA tapi melebihi 50% akan dikira menggunakan nilai grade 1.67 iaitu grade C- bagi satu-satu kursus. Dan pindaan ini adalah tertakluk kepada program akademik yang mempunyai kepada badan profesional. Maksudnya pindaan ini hanya terpakai kepada mana-mana program yang tiada keperluan badan profesional. Sekiranya ada, dia perlu mengikuti keperluan badan profesional tersebut. Jadi saya pergi ke perkara seterusnya. Ini adalah perkara tambahan yang terdapat dalam peraturan akademik. Seperti yang kita lihat pada peraturan akademik kita yang sedia ada, tiada perkara 2.36 dan juga 2.37. Tapi dalam perkeliling ini, perkara ini telah ditambah dan saya boleh bacakan syarat lulus kursus hanya apabila pelajar telah mencapai tahap peratus kedua-dua komponen iaitu penilaian berterusan dan peperiksaan akhir atau pentaksiran akhir yang telah ditetapkan dan telah mencapai tahap peratus lulus iaitu minimum grade C secara keseluruhan penilaian. Maksudnya di sini kita ada 2 syarat yang perlu dipenuhi. Yang pertama, markahnya perlu melepasi 50% iaitu minimum grade C keseluruhannya. Dan jika kita pecahkan kepada 2 komponen iaitu penilaian berterusan CA dan juga penilaian akhir FA, kedua-dua ini perlu mencapai tahap peratus yang lulus yang telah ditetapkan iaitu kalau CA 50% dan final assessment adalah 20%. Kemudian untuk perkara 2.37, sekiranya pelajar gagal kursus disebabkan gagal salah satu komponen iaitu CA ataupun FA, pelajar tidak dibenarkan untuk menduduki penilaian atau peperiksaan semula pada semester yang sama setelah keputusan peperiksaan diumumkan secara rasmi, yang mana pelajar perlu mendaftar dan mengulang semula kursus yang gagal pada semester yang berikutnya. Jadi maksudnya kalau pelajar tu fail, sem depan dia kena repeat. Macam biasalah, dia lebih kurang macam pelajar yang fail. Cuma dia punya yang lainnya adalah pelajar tu mungkin 50, markah 50 ke atas. Tapi disebabkan dia gagal final assessment ataupun continuous assessment, dia tetap dikira gagal dan kena repeat balik sem depan. Itu secara kasarnya lah. Pelajar 1, markah CA-nya 18, kurang daripada 50%. Markah FA-nya 54. Jadi dekat sini 72%, tapi disebabkan dia gagal CA, grade yang di bawah dia adalah GC. Pelajar 2, CA-nya lepas daripada 20 iaitu 40, tapi markah FA-nya tak cukup, 12. Jadi
ini 50 je 51, tapi disebabkan pelajar gagal pada final assessment, dia akan dapat GF di sini. Pelajar 3, markah CA-nya kurang daripada 20, 16, jadi confirm GC sekiranya pelajar lepas 50%. Markah FA dia 46/60. Jadi pelajar dapat 63, tapi disebabkan dia gagal CA dekat sini tadi, pelajar mendapat GC. Pelajar 4, dia gagal dua-dua, tapi markah dia kurang daripada 50, jadi dia akan dapat grade biasa E. Pelajar 5, dia lulus semua CA dan FA, jadi dia akan dapat grade seperti biasa iaitu B. Pelajar 6 pun sama. Jadi saya paparkan di sini isu dan cabaran pelaksanaan. Bagi pelajar akan berusaha untuk memastikan mereka lulus ke semua penilaian sama ada penilaian berterusan ataupun peperiksaan akhir. Dan cabaran, pelajar yang gagal pada penilaian berterusan berkemungkinan tidak akan hadir atau peperiksaan akhir. Penguatkuasaan dan pemantauan polisi penilaian dan hak pelajar mengenai pemakluman markah penilaian berterusan sebelum penilaian akhir perlu dipertingkatkan. Maksudnya di sini, sekiranya pelajar tidak hadir ke peperiksaan akhir selepas mereka ketahui yang mereka gagal CA, implikasinya lebih besar. Jadi buat masa ini, pelajar diminta untuk mengikuti polisi penilaian sedia adalah. Tapi di sini kita nak tekankan bahawa adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk memastikan diorang skor dekat continuous assessment tu. Maksudnya paling kurang pun mereka perlu cakna dan memastikan mereka akan melepasi had yang telah ditetapkan tu. Maksudnya pelajar tak boleh ambil enteng lah dengan penilaian yang diberikan oleh pensyarah. Saya rasa mungkin itu sepatutnya ditanam dalam diri pelajar tu untuk memastikan mereka faham apa yang mereka pelajari. Okey, ini sedikit FAQ yang kami terima. Jadi untuk nombor 1, sekiranya pelajar dah gagal continuous assessment, kemungkinan pelajar dah tak nak datang final examination. Ya, betul. Buat masa ini kita masih tak ada lagi orang kata, bukan tak ada. Kita masih lagi pakai prosedur yang sedia ada. Jadi kita minta untuk pelajar hadir juga ke peperiksaan akhir kerana implikasinya lebih besar sekiranya pelajar tidak hadir ke peperiksaan. Tapi sekiranya ada perubahan dari semasa ke semasa, kita akan maklumkan. Okey, kemudian yang untuk soalan nombor 2, adakah pelajar diberi hak untuk menjimat semula continuous assessment telah mengetahui markah penuh CA? Jawapannya tidak. Semakan semula hanya kita benarkan untuk khusus yang mempunyai peperiksaan akhir sahaja. Jadi selain daripada itu, semakan semula untuk continuous assessment lain tidak dibenarkan sama sekali. Pelajar kena rujuk peraturan akademik yang sedia ada. Soalan ketiga, sekiranya pelajar tahun akhir gagal final assessment, beliau akan mengambil peperiksaan khas. Tetapi sekiranya pelajar tersebut gagal CA dan lulus FA, adakah beliau perlu juga resit untuk satu sem lagi? Jawapannya ya. Pelajar perlu ulang semula kursus tersebut pada semester akan datang. Jadi boleh rujuk tambah perkara 20.37 lah. Dan keempat, boleh ke markah CA release 40% sahaja kepada pelajar? Bagi kursus peperiksaan akhir, semua pemarkahan CA perlu dimaklumkan kepada pelajar. Dan bagi kursus tiada peperiksaan akhir, antara 30 ke 70% pemarkahan CA perlu dimaklumkan kepada pelajar. Untuk perkara ini, kita boleh rujuk perkara 5.2.2 Polisi Pentaksiran dan Penilaian Akademik 2021.